Okey, kita ada Peugeot 2008 berlatar belakangkan bendang sawah padi kan. Kita tengok pada bahagian depan dulu. Inilah dia punya rupa dia. Tengok dia punya logo, bukan logo, dia punya ikon Infinity 00 tu. Cantik. Depan masih menggunakan logo yang lama. Ini adalah model yang facelift tahun 2022 punya. Harap nanti akan ada lagi facelift ataupun all new model untuk 2008. Dia akan gunakan logo baru macam Peugeot 408. Dan dia punya lampu ni pun lampu, ini projector lah. Projector tapi dia boleh bergerak. Lampu tu kalau waktu malam, bila start enjin, lampu terus menyala dan dia akan adjust lah macam animation welcome light macam tu lah. Dan ini lampu DRL dan DRL juga ni. Yang ni dia punya signal. Signal halus sikit tapi terang lah, masih boleh nampak. Ini dia punya macam cakaran singa, sebab Peugeot kan adalah singa. Dan di sini pun ada sensor, tu pun sensor, banyaklah sensor keliling kan. Model ni adalah varian low, hanya ada satu varian saja. Enjin dia adalah 1.2 turbo PureTech 3 inline silinder, 3 silinder lah macam Proton X50. Tapi Proton X50 tu dia power sikit lah daripada 2008 ni. Walaupun harga X50 yang flagship yang paling tinggi tu 1.5 TGDI 3 silinder, dia lagi power, tapi harga dia murah jugalah, 119,000 macam tu. Nah ini harga dia adalah dalam 132,000 macam tu. Beza banyak juga tu. Tapi minyak memang kuat lah untuk X50. Yang ni dia okey sikit dan dia jimat. Gearbox dia menggunakan 6 speed Aisin, auto biasa gearbox dia. Dan boleh kata kalau fuel consumption dia ikut kiraan NEDC, dia adalah 6.5 liter per 100 km ataupun 15.3 km per liter. Nak tahu kiraan sebenar, boleh tengok dekat vlog Peugeot 2008 ni. Dia punya suspension dia menggunakan McPherson depan dan belakang adalah torsion beam. Semua tayar guna 17 inci. Rim dan tayar 215 60 R17. Tayar Goodyear lah. Dia ada yang okey, ada yang kurang sikit. Kalau ni dia punya belah kiri lah. Belah kiri punya fuel cap. Kita tengok pada bahagian belakang dia. Tak pasti, memang lambat macam ini, tapi memang lambat lah. Dia nak angkat tonneau cover. Ni kena ni sikit lah. Ni dia punya, kita keluarkan. Ini dia punya ruang boot dia. Agak besar sikit, tapi mencukupi. Dan lampu pun lampu warna kuning. Dan ada tayar spare. Sekejap tunjuk tayar spare dia. Ni tayar spare dia 16 inci. Kecil sikit lah, tapi hanya boleh bawa, tak boleh bawa laju sangat. Okey, tutup dia macam ni lah. Kena tekan. Ni dia punya bahagian belakang 2008. Tengok bahagian dalam dia. Inilah bahagian dalam untuk Peugeot 2008. Kita masuk dulu untuk lagi experience. Jadi inilah pemandangan untuk dashboard Peugeot iCockpit. Sebab apa? Sebab bentuk dia seakan-akan macam kokpit dalam kapal terbang. Ni jadi jenis-jenis tekan macam ni. Dia tekan ke bawah sajalah. Dia bukan tak ada tekan ke atas, dia tekan bawah saja.
Ni volume button, aircon, infotainment system. Skrin dia kecil sikit lah. Mungkin dalam 7 ke 8 inci macam itu. Yang ni dia punya meter dia. Dan kalau pasang ada lubang kat sini. Boleh nampak ada lubang kat sini. Okay, dan dia punya signal kat sini. Buka hazard. Okay, buka hazard signal. Dan ini dia punya steering dia lah, kecil sikit tapi dia senang untuk kawal. Dan sini pun ada ambient light lah. Buka lampu sikit. Ada ambient light tapi waktu malam saja. Dia hanya dua-dua belah, hanya pada bahagian depan saja. Belakang tak ada. Jadi inilah dia punya view lah, pemandangan kalau daripada driver kan. Okay. Dan atas ni pun tak ada sunroof lah. B segment kan. Speaker. Yang mengejutkan dia punya speaker tu pun sedap juga. Not bad. Ni pun ada macam finishing carbon fiber. Tapi rasanya bukan carbon fiber yang betul lah. Dua ni USB-A lah. Dia ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi nak kena pakai wire. Wire dia kena cucuk sini lah. Sama ada nak gunakan iPhone ataupun Android. Untuk gunakan kedua-dua ciri ni lah. Dan gear dia ni kalau perasan dia pattern macam Toyota. Dia jenis ni kena tolak, lepas tu tolak ke kanan, lepas tu bawah macam tu. Dia tak ada tombol. Dan sini pun storage. Nak simpan phone ni macam kurang sikit kalau yang macam tu lah. Okay. Dan ada 12 volt punya soket. Bawah ni gear, EPB, electronic parking brake, tapi tak ada auto hold. Drive mode ada 3, eco, normal dan juga sport. Okay, ini storage lah. Merangkup armrest. Agak okey lah. Cukup untuk simpan benda-benda kecil. Seat pun yang ni seat macam napa leather ni. Napa leather. Okey. Kita tengok pada bahagian belakang dia pula. Kita masuk pada bahagian belakang. Okey. Ni dia punya pemandangan. Depan daripada view passenger belakang. Cuma lampu interior gini je lah. Dia hanya ada kat depan saja. Dekat tengah tak ada, ataupun tepi memang tak ada. Hanya satu itu saja. Jadi sebenarnya kalau waktu malam dia agak gelap sikit lah. Tapi masih boleh nampak lah dengan ada bantuan ambient light. Tapi ambient light tu pun dia fix. Dia tak boleh tukar warna, dia hanya warna biru saja. Ini view dia lah. Okey. Yang ni dia punya pemandangan dan okey, boleh dapat lah satu genggam suku macam tu lah. Kira okey untuk orang yang berketinggian 170 ke 180. Tapi mungkin akan masalah sikit lah kalau lebih daripada tu. Okey. Yang ni seat pun agak selesa jugalah. 1 ke hampir 2 genggam. Kalau setting driver macam ni lah. Okey, depan pun sama dan sepatutnya tak ada isu lah. Aircon belakang tak ada. Ada storage sikit untuk nak simpan kad ke apa benda ke. Okey. Sini pun dia tak ada armrest belakang, boleh buka, memang dia dah fix. Tapi seat dia boleh lipat. Yang ni headrest pun boleh adjust semua. Boleh adjust ni. Boleh ada tonneau cover untuk privacy barang-barang. Ini bila dah dihidupkan enjin. Kita tengok dekat situ ada range minyak, speed, dan itu untuk temperature, suhu, RPM, dan ini speed lah. Tapi boleh tukar dia punya design meter ni dekat sini. Dia akan keluar macam gini lah. Okay.
back to design dials. Ini dia punya aircon, navigation ataupun Android Auto. Ni lagu, radio lah. Ini untuk connect Bluetooth. Ini application. Application ni biasanya orang tak guna sangat lah. Dan sini pun ada fungsi untuk kereta dan juga ni lah lain-lain ni. Yang ni biasalah. Yang ni tak banyak pun sebab kereta ni tak pening kepala sangat lah dengan segala-segala ni. Dia ada ADAS, dia ada lane keep assist. Yang ni dia punya lane keep, dia boleh off ataupun on, dia ikut last setting ni lah. Maksudnya kalau kita off terus, kalau on terus. Ini laras ketinggian lampu utama lah. Rasanya itu saja kita punya walk around review yang boleh dikatakan ringkas juga untuk Peugeot 2008, dan kita mengharapkan model facelift baru ataupun all new model daripada Peugeot. Stellantis Malaysia mungkin nak keluarkan. Mari bantu channel saya dengan like, comment, share dan subscribe. Okay, anda boleh bagi sumbangan melalui super thanks di bawah video. Kita akan bertemu lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.